Ayuhanda sekalian, bawa-bawa hantaran seramai 7 bagi pihak lelaki dan 7 juga bagi pihak perempuan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika. Terima kasih diucapkan kepada pembawa dolar hantaran para bersepeda. Terima kasih ucapkan dan jemput untuk duduk di kursi yang disediakan. Dr. Wan Muhammad Azizi dan isterinya Puan Syahira, semua rombongan pengantin lelaki yang dikasihi semua, adik-beradik saya, saudara-saudara yang datang dari jauh ataupun dekat, sahabat sandang, saudara-saudara semua, mengucap terima kasih kerana sudah datang. Tuan-tuan dan puan-puan yang menjadi tetamu kami pada majlis hari ini, segala budi seuntas bahasa, awal bismillah pembuka bicara, besar hati kedatangan semua, budi yang baik dikenan juga. Saya dan isteri saya tak ingin berucapannya, cuma kami sebagai ibu bapa mendoakan kebahagiaan dan kerukunan keluarga yang berkekalan hingga ke akhir hayat kepada anak-anak berdua. Bagi membina institusi keluarga yang bahagia seperti mana pesanan Luqman Al-Hakim, pesuruh Allah yang namanya disebut di dalam Al-Quran kepada anaknya, ketahuilah dunia ini bagaikan lautan yang dalam. Bila engkau ingin selamat, layarilah lautan itu dengan sampah penuh takwa. Isinya iman dan layarnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling memahami antara satu sama lain, banyak-banyak bersabar untuk menempuhi rumah tangga, insyaAllah. Dan dengan akhir kata daripada kami, bakal perkahwinan kalian berdua kekal hingga ke akhir hayat. Amin. Penutup bicara daripada kami ingin bagi selengkap pantun. Mawar merah harum mewangi, jamanan digubah berseri-seri. Doa restu kami iringi,
semoga ikatan kekal abadi. Kami mohon maaf kepada semua tetamu sekalian yang ada kekurangan dan kelemahan sama-sama dengan langsung. Selamat berjamu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada pengantin kami, ibu dipersilakan kepada Datuk Dr. Wan Muhammad Azizi bin Wan Sulaiman serta Puan Syahiran binti Muhammad Yusuf untuk memberi ucapan sepatah dua kata. Dijemput, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Terima kasih pada saudara acara majlis yang saya hormati, besan saya Cik Amran dan Isteri Puan Asyah, kepada kita punya Raja Sari Wan Luqman dan juga Anis Mena Fatin. Selamat Menteri Baru, Barakallahu Lahuma Wabarakatuh. Dan juga rombongan daripada keluarga saya, ibu saya, Cik Dah, Mak Muda saya, Pak Badariah, adik-adik saya, pakcik saya, dan juga daripada isteri saya yang turut serta. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak penting lelaki yang sudi menerima anak kami sebagai menantu baru. Kita doakan kepada kedua-dua mempelai terus melalui bahtera kehidupan. Inilah dikatakan dunia sebenar, dunia perkahwinan yang insyaAllah merupakan perjalanan yang insyaAllah akan tahu. Kita doakan mereka berdua berjaya melalui kehidupan, berjaya di dunia dan akhirat. Seperti mana didoakan adik-adik ini berucap bagaimana terima kasih antara Yusuf dan mereka, antara Sulaiman dan Balkis, atau mereka jadi pihak kami berdua yang kali terima kasih yang boleh hadir. Kita doakan mereka terus berjaya, terus berjaya dalam bahtera kehidupan dengan satu doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya rasa syukur dan terima kasih sekali lagi. Berdiri dan mohon maaf sekali kesilapan yang saya terjemahkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pengorbanan mereka, saya berada di hub saya sekarang. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Wan Luqman bin Wan Muhammad Azizi dengan ucapan yang menegas tetapi penuh bermakna kepada insan yang bergelar ayahanda, kepada insan yang bergelar ibunda. Terima kasih ayahanda, terima kasih ibunda. Hadirin yang berkasih sekalian, telah tiba masanya dan saat yang cukup menyentuh hati, saat yang mungkin tidak mampu digambarkan dengan kata-kata, iaitu acara salam restu bagi pasangan pengantin kita, Wan Luqman bin Wan Muhammad Azizi serta pasangannya Anis Ainah Fatin binti Amran.